Aku baru dapat surat daripada HR. Ada 4 GM ditawarkan berhenti kerja. My last day is end of this month. I nak you ambil alih tempat saya. Pada hari itu, pada malam tu saya rasa MW ni bagi terlalu banyak peluang yang tak boleh tercapai dalam dunia pekerjaan saya. Bermula daripada hari itulah saya sama-sama membuat MW bersama dengan pasangan. Selepas pergi seminar yang pertama, selepas jumpa Upline Diamond, pada bulan berikutnya kami mencapai 21% yang pertama dan oleh P0 Producer. Ada beberapa pengalaman dalam hidup saya menyebabkan saya memilih dan fokus membina perniagaan MW. Siapa yang masih lagi bekerja di sini? Oh, ramai. Anda sama seperti saya dahulu, tapi sebenarnya backup plan adalah sangat-sangat penting untuk semua orang. Saya nak kongsi satu cerita. Pada satu hari, waktu lunch hour, bos saya call saya. Tamizi, sila datang ke bilik saya sekarang. Saya kata, bos, saya nak pergi lunch ni. Tak payah pergi lunch. Datang jumpa saya dulu sebab saya ada perkara penting nak cakap dengan you, dia kata. Tapi dalam hati saya, apa hal penting yang nak jumpa sangat ni? Sampai tak sabar-sabar, tak sanggup nak tepuk. Saya pergi lunch dulu. Sampai di bilik dia, saya kata, saya jumpa, ada apa bos? Dia kata, aku baru dapat surat daripada HR. Ada 4 GM ditawarkan berhenti kerja. Dia kata, my last day is end of this month. I nak you ambil alih tempat saya. Saya tak kata apa-apa. Nak happy, nak sedih, terkejut sebenarnya. Kalau dengar itu masalah kita dari bakat, saya rasa macam happy sampai tak boleh nak kata happy, saya tak happy tu. Jadi saya membayangkan dia yang dah bekerja hampir 30 tahun, syarikat boleh buang dia begitu sahaja. Jadi kalau dia syarikat boleh buang kat dia, boleh tak syarikat buang kat saya satu hari nanti? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian, jangan pandang MW sebelah mata. Pandanglah MW dengan mata hati. Kepada yang telah tahu MW, pegang MW kuat-kuat. Dan kepada yang baru, cepat-cepat fahami perniagaan MW ini dan terus pandang ke hadapan. Terima kasih dan saya persilahkan kepada masyarakat.